Adakah emas ada tempoh matang macam insurans? Kenapa ramai dealer public gold beritahu kena simpan emas 2 tahun baru boleh jual? Kalau ada kecemasan, tak boleh ke nak tukar emas tu kepada duit? Ini adalah antara soalan yang ramai orang tanya bila mereka nak mulakan simpanan emas. Kalau tuan-puan nak tahu, emas ni tiada tempoh matang macam insurans. Jadi, boleh je kalau kita beli hari ini dan kita nak jual esok. Tiada siapa boleh halang. Tapi ada satu benda yang kita kena tahu, bila kita simpan emas, semua emas fizikal yang dijual di kedai ada spread value, iaitu perselisihan antara harga beli dan harga jual. Contoh, kita beli emas hari ini dengan harga RM1,000 dan kita nak jual pada hari yang sama juga. Kita tak akan dapat dengan harga RM1,000, tapi kita akan dapat sekitar RM910 sahaja. Mana perginya RM90 atau 9% itu? Itulah spread value. Spread value ni untuk tanggung kos operasi peniaga emas. Jadi, spread value yang terbaik untuk emas pelaburan adalah bawah 10%. Seperti di public gold, 6 ke 9% sahaja. Disebabkan spread value inilah, kita kena simpan emas minimum 2 tahun baru dapat untung. Lagi lama, lagi bagus. Kalau nak jual juga emas sebelum tempoh 2 tahun, boleh sahaja, tiada siapa boleh halang. Cuma, kemungkinan ada risiko rugi. Dapat sesuatu, semoga bermanfaat. Jika nak mulakan tabungan emas, hubungi saya.